Hai guys, selamat datang kembali ke channel saya ya. Kita dalam perjalanan menuju ke tempat event ya, baru. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, share dan subscribe video saya ya, channel saya. Oke, stay tune. Kamu apa sih apa nih, Nek? Kemarin ada televisi ya? Hah? Nah, kemarin. Iya. Taito. Habis sama sen berapa deh? Aku udah setahun di dalam sempat ya. Oh, naik ke sama aku ke. Kata yang Bibun kemarin di sana. Tahun dah ya. Kau girlnya setahun lebih ada kayak. Ni sudah ada dek. Tidak pernah bal dekku. Ini sudah terian. Banyak berita saya. Apa nyonariat dulu? Dulu, lapar dulu. Yan. Ni teh. Memang tu. Okay. Ini nomor 7. Kita kan nomor 7, 12 saya. Pada pandai laki, saudara Hasan di kemudian Hasan dua gol ini, sebelahnya gol dah. Tinggi ini yang kita pecah. Ada 2 orang lagi, kena 4 lagi belum sampai. Kita lagi lah on the way, sudah ada di bawah sana. Tapi juga saya malu-malukan saudara Mara dari Tanjung Mekakap, yaitu ayah saudara kepada pengantin perempuan, mak saudara Aki ada kan? Terima kasih kesempatan ini sekali lagi kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana dapat meluangkan masa datang untuk kita sama-sama meraihkan majlis perkahwinan anak saya Muhammad Faizal Izwan dan juga Rubiah Elni. Begitu juga rakan-rakan Muhammad Faizal. Kita tengok ramai muka-muka dia yang kita selalu jumpa di Kapin. Hati meraihkan kawan dia di sini. Oke, terima kasih dari Kapin jauh datang ke sini. Dan begitu juga saudara mara kami dari Kapin sebelah sini ramai. Jadi dengan peluang ini nanti bolehlah kita berkenalan
bahasa biasa kita pemeriksaan. Ada lisan, ada ISPA, ada DEPA. Okey, jadi majlis kita sebenarnya akan dimulakan pada pukul 11 pagi ya, tidak pagi. Jadi juru nikah kita Ustaz Haslan dan 4 orang saksi, jadi pada adik dan anak saudara saya nanti. Okey, nanti ada upacara memandangkan air sembahyang, kemudian diikuti dengan terusnya ada bacaan doa selamat bersempena dengan majlis perkahwinan. Seterusnya ialah upacara persandingan diikuti dengan majlis muhtawarah. Okay. Kemudian ada majlis memotong kek dan makan badam. Dan seterusnya diikuti dengan jamuan untuk semua dan diiringi dengan musik selingan lah. Jadi untuk housekeeping kita, jadi tanda kita di sebelah sini ya, ada dan di belakang sana kita ada. Okay. Jadi kalau ada buku persalinan, jadi persalinan surau ada di belakang. Oke, itu untuk maklumat. Jadi kita ini terima kasih ya. Terima kasih. Dasar baik tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil tempat yang disediakan dan boleh merujuk urus setia yang berada di hadapan tersebut sekiranya kurang pasti ataupun tidak tahu kedudukan tempat masing-masing. Dimuliakan sekalian, di taman inilah merpati terbang sayap maca emas tempawan. Hakikat surah mencari lambang, hamparan jiwa sudah ditawan. Melangkah masuk ke bangkitan kasih, terimalah ketibaan masuk pasangan mempelai Muhammad Faisal Izwan Maula Shah. Seterusnya melangkah masuk pengantin perempuan kita, Rubia Elmia binti Alexander. Bersama-sama kita saksikan ketibaan bakal kedua mempelai kita masuk ke dalam dewan. Sama-sama cantik dan sama padan pasangan pengantin yang tegak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Pasangan mempelai
Faizal Izwan dan Rubia Elmi. Mohon perhatian kepada hadirin sekalian. Akad nikah pasangan mempelai akan berlangsung sebentar saja lagi. Mohon hadirin sekalian duduk di tempat masing-masing yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berbunga cinta asmara. Orang ke laut mencala udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Pastinya kami mengalu-alukan sekalian tetamu yang hadir untuk sama-sama kita meraihkan dua jiwa yang bakal menjadi satu, dua cinta berkat janji, dua hati sehidup dan semati antara pasangan Muhammad Faizal Izwan Maula Syam dan Rubia Elmi binti Alexander. Tersusun manis, hias dan pantun, luahan jujur pendeta gerita, tirai majlis dibuka santun, salam dihudur, tertib dicakap. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Hazizah Muldahan selaku pengacara majlis untuk majlis yang penuh berkah ini, iaitu majlis akad nikah di antara Muhammad Faizal Izwan Maula Syam dan pasangan pilihan hatinya Rubia Elmi binti Alexander. Melayang seridit di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayahanda pengantin perempuan Encik Alexander dan ibunya Puan Nunti anak Bungkung, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Azlan Rafi'i selaku juru nikah, para saksi, saudara mara, kedua-dua belah pihak, rakan-rakan kedua-dua mempelai serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bagi pihak kedua-dua keluarga mempelai, saya selaku pengacara majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis akad nikah dan resepsi perkahwinan Muhammad Faizal Izwan Maula Syam dan Rubia Elmi binti Alexander. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari yang penuh bermakna ini amat kami hargai. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama meraihkan detik bersejarah serta mendoakan kebahagiaan kedua-dua mempelai. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan detik yang amat bermakna dalam kehidupan kedua-dua mempelai ini, iaitu lafaz akad nikah yang bakal menyatukan dua hati dan Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada saudari Musi Manis. Saya dah pantun sebab saya dah jadi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta selamat pagi kepada tuan-tuan dan juga perempuan serta hadirin hadirat yang hadir pada majlis pada pagi itulah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kudrat dan juga iradat serta inayahnya dapat kita hadir sama-sama di majlis akad nikah di antara saudara kita Encik Muhammad Faizal Izwan Maula Syam dan juga pasangan pilihan hatinya iaitu Encik Rubia Elmi binti Alexander, yang akan dilangsungkan oleh para saksi-saksi yang telah kita bertanggungjawabkan pada pagi itu, iaitu saksi yang pertama ialah Encik Bul Hasan bin Sepak, saksi kedua Encik Boldahan Ujai, saksi yang ketiga Cikgu Muhammad Zul Helmi bin Bul Hasan, saksi yang keempat Encik Maslim bin Jamai, dan saya Ustaz Azlan bin Rafi'i dari Pejabat Agama Islam bahagian Simu selaku junikah pada pagi itulah. Ya, marilah kita bersama memohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis akad nikah ini berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita rancangkan tanpa penggangguan serta mendapat barakahnya.
Okey, sebelum kita mulakan majlis terlebih dahulu, saya juga pagi itu selaku wali kepada pengantin perempuan lah, wali hakim kepada pengantin perempuan, nak tanya dulu lah dengan pengantin perempuan, setuju ke sidnya dengan pasangan pilihannya tu? Ada backup? Okey. Kelak kita jawab, bismillahirrahmanirrahim, saya setuju dan mengizinkan. Macam baca. Okey. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rubia Elni binti Alexander, bahawa saya hendak menikahkan Rubia Elni binti Alexander dengan Muhammad Faizal Izwan Maula Syam dengan mas kawinnya RM120 tunai. Adakah Rubia Elni binti Alexander setuju dan mengizinkan? Bismillahirrahmanirrahim, saya setuju Dan mengizinkan. dan mengizinkan. Okey, alhamdulillah setuju dan mengizinkan. Bagus dah. Okey. Ya. Okey, alhamdulillah setuju dan mengizinkan. Okey, sebelumnya marilah kita sama-sama mendengar sedikit khutbah nikah yang akan kami sampaikan. Mohon kepada bakal pengantin mengambil apa yang ada dalam khutbah nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bi hudan wa dinil haqq liyasruhu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala al-nikah wa nadaba ilaihi wa harrama shifa'a wa aw'ada alaihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir memeriahkan majlis akad nikah di antara saudara kita Muhammad Faizal Izwan Maula Syam dan juga pasangan pilihannya iaitu Rubia Elni binti Alexander. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Perkahwinan bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, Adam itu pasangannya istrinya Hawa, dan juga bersuami dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memperhati dan mengawasi kamu. Perkahwinan juga merupakan cara untuk menghilangkan zuriat zina. Zina merupakan perbuatan keji dan membawa kerosakan seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji dan satu jalan yang jahat, yaitu yang membawa kerosakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, untuk terutamanya kepada bakal pengantin lah. Yang pertama sekali itu adalah tanggungjawab suami terhadap istrinya. Yang pertama sekali dari suami wajib menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut kemampuannya. Kita kena tahu macam ni kemampuan diri kita, dapat sedia kasih. Ya, faham? Yang kedua, suami wajib memberi didikan agama kepada isteri. Untuk memang pentinglah, manakala isteri kita mau meluk Islam, maka kita wajib beri pendidikan agama Islam kepada isteri kita. Mesti tahu banyak dengan orang tahu. Mesti banyak dengan orang tua lah. Ya. Yang ketiga, memberi peluang pada istrinya untuk memperolehi ilmu pengurusan rumah tangga. Keempat, menjadikan hubungan yang baik dengan keluarga isteri. Itu pentinglah, walaupun berbeza agama, tapi mestilah jaga hubungan baik dengan keluarga isteri kita. Tidak masalah kalau kita nak tinggal di rumahnya kah, nak nyambut gawai kah, Christmas kah, tidak masalah. Tapi kena ada batasnya lah. Okay. Yang kelima, tidak menyakiti istrinya dari segi mental, emosi dan juga fizikal. Manakala tanggungjawab isteri terhadap suaminya pula ialah itu untuk isteri lah. Yang pertama sekali ialah isteri wajib mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Lepas tu sebelum tu mungkin nak keluar pergi mana-mana kah, minta izin dengan mak bapak. Tapi dah ada suami pula, minta izin suami terlebih dahulu lah. Nak pergi jumpa kawan kah, nak pergi keluar ke mana-mana kah, minta izin suami terlebih dahulu. Yang kedua, usaha mempertingkatkan keterampilan diri dan ilmu pengetahuan. Ketiga, menjalinkan hubungan yang baik dengan keluarga suami, sama macam suami dia lah. Yang keempat, menjadi anak dengan sempurna dan pandai menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kelima, tidak menyakiti suami dengan tingkah laku yang bercanggah dengan hukum syarak.
sebagai tanggungjawab bersama suami isteri dalam memelihara kerukunan rumah tangga dan menjaga perkawinan agar berkekalan dengan mengelakkan perkara yang boleh merosakkan hubungan kekeluargaan. Di samping memastikan diri dan keluarga kita mendapat kebahagiaan di dunia, pastikan juga kita mendapat kebahagiaan di akhirat dengan memelihara diri dan keluarga kita daripada siksa neraka. Renungkan firman Allah dalam surah Tarim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dari kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga beribadah. Mereka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menjahatkan kepada Allah dalam segala yang diberitakannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diberitakan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Seterusnya ilah kita sesama beristighfar, memperbarui syahadat dan juga selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita istighfar. Okay. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Okey. Cuba Okey, cuba kita baca dulu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Dengan si orang rekam. Sekali lagi baca. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Macam ni, okey. Okey lah. Semangat sikit dulu orang. Saya. Okey. Cuba sekali lagi. Kita baca. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Okey, nama kita Muhammad Faizal Izwan Maula Syar, jawab saya lah. Okey, sebelum kita menggunakan perjalanan ijab dan juga kabul itu, terlebih dahulu saya nak ingatkan kepada bakal pengantin, niat nikah adalah kerana Allah Ta'ala, bukan sebab apa atau bukan kerana apa-apa. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bil ma'ruf aw tasrih bi ihsan. Encik Muhammad Faizal Izwan Maula Syar. Saya menikahkan engkau dengan Rubia Elni binti Alexander dengan mas kawinnya RM120 tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saksi. Alhamdulillah. Dengan sekali lepaskan. Okey. Mohon kepada suami untuk membaca lafaz takliklah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nama kita, itu nama isteri kita. Dengan jelas itu biasa. Oh, gentle. Depan lagi. Adalah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Muhammad Faizal Izwan Maula Syam. Dengan ini bertaklid apabila saya tinggalkan isteri saya Rubia Elni binti Alexander selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut. Padahal dia taatkan saya atau saya tidak bercampur dengan isteri saya itu selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah
dan apabila sabit aduannya di sisi Mahkamah Syariah dan dia memberi kepada Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saya RM1 Malaysia, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak 10. Ia adalah satu perjanjian apa yang dilapaskan oleh suami tadi ialah perjanjian di antara suami dan juga isteri ya. Bila mana suami melakukan apa yang dilapaskan yang tadi, iaitu yang pertama sekali ialah meninggalkan isteri selama tempoh 4 bulan. Situ kabar berita, sini tempat pas semua, di WhatsApp, di telefon sini angkat. Lepasnya suami ataupun wakil tidak memberi nafkah kepada isterinya, dan juga yang seterusnya ialah tidak bercampur dengan isteri kita, dan juga yang terakhir sekali ialah melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badan isteri kita seperti membuatkan, mengampakan, mencederakan isteri kita. Dan bila mana isteri kita sifati, makanya pergilah ke Mahkamah Syariah. Dengan cuba membayar RM sikit yang ke Mahkamah Syariah, isteri kita boleh tuntutlah apa yang kita lepas. Ia dapat bayar, maksudnya talak 10. Talak 10 artinya terus talak, dan jika talak jatuh melalui talak 10, dari segi hukumnya kita dua boleh putus semula macam ni adalah nak bersama semula seperti suami isteri, mestilah dia akan nikahkan semula seperti hari itu. Faham tak? Tak kelakut 120 jadi 1200. Ya, faham? Okey. Seterusnya ialah lepas penyerahan tanggungjawab, telah kita jawab itulah. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya wali kepada Rubiah Elmi binti Alexander dari saat ini menyerahkan tanggungjawab nafkah pemeliharaan keselamatan, kasih sayang dan tanggungjawab agama Islam kepada kamu Muhammad Faizal Izwan Maula Syam sebagai suami yang sah. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu dan orang yang di bawah tanggungjawab kamu serta zuriat keturunan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Muhammad Faizal Izwan Maula Syam, suami yang sah kepada Rubiah Elmi binti Alexander, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah nikmat iman, Islam, kesihatan dan isteri. Oleh itu, mulai saat ini saya menerima tanggungjawab sebagai suami kepada isteri saya Rubiah Elmi binti Alexander, dan akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut kepada isteri saya seperti yang diamanahkan. Alhamdulillah, setelah selesai lepas penyerahan dan juga penerimaan tanggungjawab, maka selesailah majlis yang berlangsung pada pagi itulah. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita sesama mengaminkan doa untuk keberkatan dan juga semoga hubungan mereka berkekal tiga-tiganya insya-Allah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kedua-dua pengantin ini dalam kebajikan serta waktu. Hubungkanlah mereka berdua dengan kasih sayang mesra dan tiba rasa yang berkekalan. Bimbinglah mereka ke jalan takwa, kurniakanlah mereka berdua anak-anak yang baik yang menghormati kedua ibu bapanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada kami sekalian supaya kami menjadi hamba-Mu yang diridai di dunia dan juga di akhirat. Urangkanlah rezeki kami dan kurniakanlah kesihatan yang berkekalan dengan rahmat-Mu yang luas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan sekali nafas terbenterailah ikatan dua hati di antara kedua pasangan mempelai Muhammad Faizal Izwan Maula Syam dan Rubiah Elmi binti Alexander. Terima kasih diucapkan kepada juru nikah Al-Fadhil Ustaz Azlan bin Rafi'i dan para saksi yang telah melaksanakan upacara akad nikah sebentar tadi. Alhamdulillah, selesai sudah detik yang paling mendebarkan pada pagi ini.
Rasanya bukan pengantin je yang asal berdebar. Asal nampak pengantin sekali pun macam berdebar juga. Mudah-mudahan senyuman itu terus kekal hingga ke hari yang mendatang. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Aslan bin Rafi'i untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Sementara majlis diteruskan dengan upacara yang seterusnya. Hadirin sekalian, seterusnya kita akan menyaksikan majlis membatalkan air sembahyang dan upacara menyarum cincin buat kedua-dua pasangan pengantin. Orang jauh dikenal-kenal, hanya terkenal pada yang satu. Mula berkenalan, kemudian bertunang, akan dilaksanakan sama bersatu. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat Laksmana bermain roda. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah sempurna segala adat. Alhamdulillah. Seterusnya upacara menyarum cincin. Sama-sama kita saksikan upacara menyarum cincin bagi kedua-dua mempelai ini. Senyum, senyum lagi. Seterusnya giliran pengantin perempuan pula yang menyarum cincin kepada pengantin lelaki. Kita meneruskan acara kita ini dengan acara membatalkan air sembahyang. Sabar dulu, salam terudahkah? Okey, duduk kamera Eddie, Okey. Lama dah nanti. Okey, ini sekali lagi duduk kamera. Sesi bersalaman di antara kedua-dua mempelai. Okey, salam. Okey, duduk kamera. Stay dulu. Jangan dekat ni lah, takut gopol dekat. Okey, alhamdulillah nampaknya acara untuk membatalkan air sembahyang telah selesai. Okey, jadi untuk itu mohon hadirin untuk kekal duduk di tempat masing-masing. Kerana sebentar lagi kita akan mendengarkan ucapan daripada wakil daripada ayahda mempelai lelaki ini kita pada ini. Untuk itu hadirin yang dirahmatikan, alhamdulillah selesai sudah majlis akad nikah yang penuh keberkatan sebentar tadi.
Sudah menjadi adat dan amalan, setiap majlis yang indah pastinya diserikan dengan untaian kata, nasihat dan doa daripada insan yang paling dekat di hati. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya menjemput ayahanda kepada pengantin lelaki Encik Syam bin Sepah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Pada hari ini, sebagaimana yang kita semua sudah maklum, adalah majlis Walimatul Urus Muhammad Faizal dan Rubiah. Merupakan hari yang sangat bermakna, sangat berbahagia untuk kita semua. Sekali lagi, dengan kesempatan ini, saya mengalu-alukan kedatangan semua para jemputan saudara mara dari pihak lelaki. Tadi lagi saya sebut, jadi sekarang sudah penuh semua. Untuk makluman para pihak daripada pengantin perempuan, hampir semualah adik-beradik, bapak saudara, menjadi kepada Muhammad Faizal datang pada hari ini ya, betul penuh. Dan begitu juga saya dipahamkan bagi pihak dari pengantin perempuan, untuk makluman semualah dari Tanjung Bekakap dan di mana saja pun ramai yang datang. Begitu juga para rakan-rakan Muhammad Faizal dan juga Rubiah yang dari Kapit, Sokong, ramai sekali. Suasana lagi cukup ramai dan cukup meriah pada hari ini. Jadi dengan kesempatan ini kita mohon restu dari Ilahi, semoga kedua-dua mempelai yang kita raikan pada hari ini akan berkekalan sepanjang hayat hingga ke jannah, dan kita berharap kepada mereka berdua akan menempuh alam rumah tangga dengan penuh bermakna, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh bahagia untuk selama-lamanya, dan dapat menimang cahaya mata untuk menambah rakyat kita, rakyat kedua-dua pihak. Okey, jadi Faizal, Rubiah, pesan apa? Jagalah hubungan baik-baik. Semoga kita dua sudah rumah tangga. Semoga bahagia. Jangan pesan apa? Di kami dengan mak sangat gembira lah dengan semua saudara mara. Jadi semoga berbahagia, bekerja bagus, mendirikan rumah tangga bukan sesuatu yang mudah, tetapi boleh menjadi sesuatu yang bermakna dan mengembirakan menjalani bahtera hidup berumah tangga. Okey, jadi semoga berkekalan sehingga selama-lamanya, dan jalanilah hidup berumah tangga sebagaimana yang orang lain boleh berjaya selagi kita berusaha. Okey, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada saudara semua, saudara mara daripada kita pihak lelaki, dari Kapit, dari Seratuk, dari Kuching, dari Pusa, banyak di sini ya, ramai di sini. Begitu juga terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudara mara dari pihak perempuan yang datang dari Tanjung Bekakap, dari Sibu. Saya dipahamkan juga dari Miri. Untuk makluman saudara mara saya di sini, dari sebelah pengantin perempuan ini saya dipahamkan bukan Rubiah saja, anak-anak Rubiah saja yang telah menjadi saudara kita, tetapi sudah ada ramai, sehingga ada 3-4 orang. Begitu saja. Sudah ada 3-4 orang. Sana saya tengok ada sana. Dan yang mereka tinggal di Miri, di Bintulu, ramai. Jadi tidak ada bezanya
sekarang tidak ada bezanya perkahwinan campur seperti ini, sama ada daripada Melayu sama Melayu, Melayu sama Iban, Melayu sama Kayan, Melayu sama Kenyang, Melayu sama Cina. Dari pihak kami di sini pun ada yang Iban kawin Cina, kawin Melanau. Betul? Melanau. Ada? Senyum dia. Jadi sudah biasa, tidak ada bagi kita, tidak ada beza. Jadi kita tetap seperti biasa bercampur, bergaul, bertemu, duduk semeja, makan semeja. Jadi tidak ada kekok lah, jangan sana. Jangan rasa kekok kita yang sudah nanti menjadi Isa Indo. Jangan kekok lah, kita bertemu berandau, anak-anangi. Itu juga dengan saudara Mara dari sebelah sana. Kita sebut anak-anangi, anak sahti. Nada kecil panggil diri lah, anak irau. Biasa itu. Begitu juga dari pihak kami memang sudah biasa macam inilah. Sebab itulah kita boleh berkumpul, duduk semeja bersama-sama seperti pada hari ini. Okey, sekali lagi selamat pengantin baru pada kedua-dua anda, Mama Faiza dan Rubia. Sabar dan tahniah. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Encik Syam bin Sepah atas ucapan yang penuh makna sebentar tadi. Sesungguhnya setiap nasihat daripada seorang ayah bukan sekadar kata-kata. Terima kasih kepada fungsi begini. Okey, tiba masa rezeki panau. Tiba masa pengantin kita, sebelah kita beritahu. Ada yang Rubia nanti kan kesalahan dia tadi. Jadi terima kasih agak pada Ihsan kuliah jemput kita ke bagi tahu yang agak terima pasal lalu katai kalau kami hari kerja kakak maka hari Ihsan hari kusit dengan hari kapit hari seratus hari kebukai maka mengenai datai. Terima kasih kepada kita ke Uliah kau kita sebelah kumpul maka itu pengantin kita yang besar itu. Jadi aku dah itu beliau yang pengajar, seminar pengajar seruai mimit, bergulai mana seruai deh, seruai dia tahu dah. Dari laki bini kesat, agak seruai deh, bergulai. Kawan hidup tu, dia tu yang kerja de waktu 21 Mayorot, jadi ternyata bazar tu ban di kapit. Jadi aku garap suara betulan suami suara biasa suara tak ketemu gulai garap suara atas saya kedua hari bulannya boleh tersa boleh duit boleh ringgit. Oke, berani kepada lagi banyak dari aku. Oke, terima kasih ya agar kita semua. Terima kasih diucapkan kepada ayah dan saudara, kepada pengantin perempuan atas ucapan dan amanat yang telah beliau berikan sebentar tadi. Semoga jalinan silaturahim yang terikat melalui penyatuan Faizal dan Rubia akan terus kukuh, bukan sahaja antara kedua mempelai, malah antara seluruh ahli keluarga. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk menitipkan restu dalam mengharungi satu fasa yang cukup istimewa, kita doakan kegembiraan dan kebahagiaan kepada pasangan. Okey, seterusnya kita persilakan ayahanda bagi
mempelai perempuan kita, Encik Alexander, untuk menyempurnakan acara salam restu dan menepung tawar. Dipersilakan. Okey, saya diiringi oleh Puan Nurti anak. Ayatnya imbu salah. Hati-hati tuan. Tangan pengantin dah dapat 11 love dah. Jadi mohon untuk Asya ataupun pengiring pengantin kita untuk ambil sedikit tisu, basah baju pengantin kita dah. Okey, selepas ini mohon bersedia Puan Madinah beserta suami untuk menepung tawar dan memberikan salam restu kepada kedua-dua mempelai. Mohon bersedia dahulu. Okey, jadi untuk itu dijemput Wadinah, mohon orang madah Wadinah lah beserta suami. Persilakan. Okey. Renjis Wadinah, renjis. Semua wangi tangannya. Jadi renjisan ini adalah simbolik untuk kita kaum Melayu bahawa kita akan mendapat rezeki yang banyak, supaya kita ditadahkan daripada oleh orang-orang tua. Rezeki yang banyak ditadahkan tangan, direnjiskan dengan bawar wangi-wangian. Terima kasih diucapkan kepada Puan Madinah beserta suami. Okey, untuk seterusnya mohon bersedia Anjang Yas ataupun Encik Maslin, Encik Yaslin dan beserta isteri untuk memberikan salam restu. Dipersilakan. Salam restu dan tepung tawar. Dipersilakan. Baiklah, itulah ikatan restu daripada kedua-dua ayahnya dan juga ibunda bagi kedua-dua mempelai pada pagi ini. Kata orang tua dahulu, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah kekal selama-lamanya. Okey, seterusnya kita persilakan ayahanda bagi mempelai perempuan kita, Encik Alexander, untuk menyempurnakan acara salam restu dan menepung tawar. Dipersilakan. Okey, saya diiringi oleh Puan Nurti anak. Ayatnya imbu salah. Hati-hati tuan. Tangan pengantin dah dapat 11 love dah. Jadi mohon untuk Asya ataupun
pengiring pengantin kita untuk ambil sedikit tisu. Basah baju pengantin kita dah. Okey, selepas ini mohon bersedia Puan Madinah beserta suami untuk menepung kawat dan memberikan salam restu kepada kedua-dua mempelai. Mohon bersedia dahulu. Okey, jadi untuk itu dijemput Wadinah. Mohon orang madah Wadinah lah beserta suami. Persilakan. Okey. Rencis Wadinah, rencis. Terus wangi tangannya. Jadi rencisan ini adalah simbolik untuk kita kaum Melayu bahawa kita akan mendapat rezeki yang banyak, supaya kita ditadahkan daripada oleh orang-orang tua. Rezeki yang banyak ditadahkan tangan, direnciskan dengan bawang wangi-wangian. Terima kasih diucapkan kepada Puan Madinah beserta suami. Okey, untuk seterusnya mohon bersedia Anjang Yas ataupun Encik Maslin, Encik Yaslin dan beserta isteri untuk memberikan salam restu. Dipersilakan. Ini okey. Apa? Okey, tunggu kamera kita. 1, 3 lagi. 1, 2, 3. Suap dulu. Okey, kita persilakan. Jangan pakai pisau, ada sudu. Jangan kau gila. Okey, kita ada sudu. Okey, sabar. Kita tahu kita nervous. Jangan pakai pisau juga. Sabar. Bisa mulut laki kita gila. Okey, sekali lagi jom kamera boleh ambil. Boleh? Sekali lagi suap slow. Okey. Jangan pakai pisau di rumah kelak, jangan pakai pisau nyuap hati. Okey, slow. Okey, jom kamera boleh? Boleh tekan momen? Okey. Boleh. Okey. Kamera yang telah ditugaskan pada pagi ini untuk mengambil gambar. Lagi untuk tetamu yang hadir pada pagi ini, saya mewakili pihak majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, berbanyak-banyak syukur kepada Ilahi kerana tuan-tuan dan puan-puan sanggup hadir pada pagi ini untuk memeriahkan acara Walimatul Urus Faizal dan Robiah. Okey, untuk tetamu-tetamu yang hadir di sebelah belakang ruang acara kita pada pagi ini juga disediakan manisan dan juga pencuci mulut yang sedap-sedap belakang. Boleh pergi ke belakang untuk mengambil manisan dan dessert yang telah disediakan. Jangan malu-malu, kita sudah menjadi keluarga yang indah pada hari ini. Kerupuk padah ke. Hei.
Selamat ucap busana diucapkan kepada semua tamu yang hadir dan dijemput sekali pasangan pengantin kita untuk sama-sama menikmati dua dahilan yang telah disediakan. Ini orang jaga toilet tok. Makan. Okey. Okey. Masuk YouTube. Okey. Hai. Okey. Hai. Kita tinggal sini. Kami? Oh. Dalat. Kamu dah datang suka bagi tu teh. Si juga. Bila tak datang? Mari. Oh. Dah. Okey. Import juga. Nama nak ngawak ngau Dia kumpan. susah. Pakai rantang. Ha? Pakai rantang. Nama nak kawak. Adik. Dah. Lagi. Lebih aku mengamai ke direct nak.
Pusin, pusin. Pusin. Anda tidak menjelaskan dengan terang. Aku nak gue loh, nanti kami sama. Sama nih Bang. Ini dua deh.